Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli ala Muhammadin fil akhirin, Allahumma salli ala Muhammadin fil alamin, Allahumma salli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'du. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini terdapat temu dan kita akan menyambung balik hadis yang kita baca semalam. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, in talaqa Sa'd bin Mu'az mu'tamiran, maka suatu ketika Sa'ad bin Mu'az telah pun berangkat menuju ke Makkah Al-Mukarramah mu'tamiran, untuk menunaikan umrah. Fanazala ala Umayyah bin Khalaf, maka semasa berada di Makkah, Sa'ad bin Mu'az telah pun menginap di rumah Umayyah bin Khalaf. Wa kana Umayyatu idzan talaqa ila Syam fanazala ala Sa'd bin Mu'az. Begitulah juga bagi Umayyah apabila ia berangkat ke Syam, fayamurru bi Yathrib, kalaulah ia melalui dan sememangnya dia kena melalui Yathrib, fanazala ala Sa'd bin Mu'az, begitulah dia juga akan menginap di rumah Sa'ad bin Mu'az. Jadi dua orang ni nampaknya akrab, sangat rapat. Kalau hak ni pergi Mekah duduk rumah Umayyah, kalau Umayyah pergi ke Syam akan singgah di rumah Sa'ad. Jadi kalau kita perhati, Sa'ad pergi Mekah, memang Mekah itulah rumah Umayyah. Tapi kalau Umayyah pergi ke Syam, Syam ni ialah Syria hari ni. Kalau lalu Madinah, dia akan singgah di rumah Sa'ad. Maknanya lebih menunjukkan pada sikap rapat itu. Siapa mesti singgah di rumah Sa'ad bin Mu'az. Siapa Umayyah? Sa'ad kita kenal dah malah. Umayyah ni ialah laknatullah. Umayyah bin Khalaf, orang yang sangat Nabi benci, sampai Nabi pernah doa, Allahumma alaika bi Umayyah bin Khalaf. Siapa gitu tuan-tuan? Ni Umayyah bin Khalaf ni musuh kepada Allah Subhanahu wa taala, musuh kepada Islam, musuh pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud meriwayatkan dalam satu peristiwa yang lain, pernah suatu hari Nabi bersolat di Kaabah. Tiba-tiba di situ terdapat Abu Jahal. Abu Jahal jenis AJK masjid, payah lalu. Dia tak duduk jauh tuan-tuan, duduk kat masjid Abu Jahal ni. Bersama Abu Jahal ni adalah kawan-kawan dia, termasuk Umayyah bin Khalaf. Umayyah ni dia bukan pemimpin, tapi pemuka Makkah. Maknanya syarif min asyrafi Makkah. Umayyah bin Khalaf, dia ni seorang saudagar
Mungkin kalau zaman kita lah pemegang AP lah, lebih kurang begitulah. Kan, inilah Umayyah, kaya, hidup dia mengampu pemimpin. Jadi dia mengambil peranan lah dalam menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tengah Nabi semayang, Abu Jahal pun kata, siapa di kalangan kamu yang boleh pergi ambil perut unta yang kita sembelih kemarin? Kebetulan sehari sebelum tu mereka pok-pok kafir ni ada sembelih unta dalam satu kampung. Ambil perut unta tu, bila Muhammad sujud ke lagi, letak perut unta atas belakang. Ni tuan-tuan hadirin dikasihi Allah, jahat. Abu Jahal dia jenis Samsing lagu tu. Tapi nakut Jahal ni. Sebab Hamzah pernah retak dia dulu. Kan? Satu hari Hamzah bin Abdul Muttalib ni pak saudara Nabi, tapi dia jenis tak ambil pak. Nabi berdakwah dia tak halang. Nabi ajak masuk Islam dia tak masuk. Orang lawan Nabi dia tak lawan. Ni Hamzah jenis atas pagar. Ni Hamzah radhiyallahu anhu. Dia tak peduli ya, mu nak politik nak apa, aku tak peduli. Jenis lagu tu tuan-tuan. Tapi satu hari dia balik daripada memburu, teknologi kurang canggih. Saya nak letak pun tak selamat, besi cokeng. Apa? Tengok tabung canggih kan ni tak boleh tukar. Right. Ni tak kata tuan-tuan, jangan berasa hati pula. Baik, hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dengar pembuat. Sebab tu dia sepatutnya susun satu masjid, Nabi kata sebaik-baik saf bagi wanita di belakang. Betul kan? Itu hadis, bukan tepi. Tapi nampak ada dah tabir sini ni. Kan, tempat gantung tabirnya tempat muslimat, kan? Betul tak? Asal. Asal dulu kan. Kan dulu, zaman biru dulu. Baik, tak apa insya-Allah dengar. Memang begitu sebenarnya, sebaik-baik ialah di belakang. Baik, hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu hari Hamzah ni dia pergi berburu, dikatakan hobi dia berburu. Dia anak raja kan. Ni Hamzah Abdul Muttalib dianggap raja Mekah lah masa tu, orang yang menjaga Mekah. Maka balik dia berburu, dia masuk Mekah, ada seorang jariyah, maid, pembantu rumah, hamba lah, kepada apa nama dia ni, tuan rumah yang berlakunya hilful fudul. Allahumma salli ala Muhammad. Saya lupa nama dia. Terkenal lah kalau baca sirah, hilful fudul, yang menjadi inspirasi kepada berlakunya tahalluf siasi hari ni. Boleh faham tuan-tuan? Hari ni cakap tahalluf siasi, hilful fudul ni berlaku zaman jahiliah. Nabi kata kalau ada lagi perjanjian seperti itu, aku ingin menyertainya. Boleh faham? Ki ada orang kena zalim Mekah, maka pakat segala orang untuk mengangkat kezaliman tadi. Itu panggil hilful fudul. Jadi pembantu rumah ni bila dia tengok Hamzah dia sebut, dia kata kamu lambat. Kalaulah kamu ada sini tadi, mesti persepsimu, pandanganmu dan sikapmu terhadap Muhammad berubah hari ni. Boleh faham? Ibarat alimik ni nak kata kalau mu ada tadi, mu isi borang dah. Nampak tak apa yang berlaku? Hamzah pun tiba-tiba ucapan itu menarik perhatian dia. Dia tanya, apa yang berlaku? Dia kata tadi Abu Jahal. Tentu kata Abu Jahal ni bukan nama dia. Abu Jahal ni Nabi tukar.
Nama dia ialah Abul Hakam. Apa nama dia Abul Hakam? Hakam ni maknanya bijak. Hakim membuat keputusan di mahkamah, salah ataupun benar. Hakam, kita tengok padang bola luas tu, ada 22 pemain dalam tu. Betul kan? Resiko semua tinggi-tinggi. Sebaik-baik Zidane pun tanduk juga. Kan? Resiko. Kaki semua duri belakang. Pakai boot kan? 2 orang je hak payah nak bertelagah. Keeper dengan keeper. Hak lain semua resiko. Maka referee dalam bahasa Arab dipanggil hakam. Keupayaan dia mengawal kebarangkalian berlakunya masalah tadi sehingga ia dipanggil hakam. Makna bijak dia boleh kawal keadaan tu. Maka Abu Jahal asal nama dia Abul Hakam. Abu maknanya bapa bagi segala-gala. Tu makna Abu. Sebelah ni lah panggil bapa pembangunan. Boleh faham tak? Bapa tu dalam bahasa Arab panggil Abu. Abul Hakam makna dialah hak paling bijak sekali. Makna berkalilah kali hidup lagi Abu Jahal ni dia boleh gelaran jaksa pendamai. Boleh faham? Ni dia Abul Hakam. Tapi tak kala Nabi cerita Islam dengan bijaknya, dengan pandai dia tu, dia tak boleh terima. Boleh faham? Kalau bab lain cepat je dia kecap. Ni masalah tuan-tuan. Kalau cerita bab MS370 tu, dia boleh cerita pula tentang Air France hak jatuh dulu. Boleh faham? Dia boleh cerita habis dah hak lain. Cekak dak cekak Abu Jahal ni. Tapi bila cerita Islam jadi bodoh lah dia. Maka Nabi pun tukar nama dia Abu Jahlin. Bapa bagi segala bodoh. Itu sejarah. Kita kena tahu kita bab kita ni pakai sebut Abu Jahal tu dah. Nama asal dia tak tahu. Tu payah. Silat-silat jadi pengundi hantu ni. Sebab tak tahu siapa sebenarnya dia. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Hamzah tanya soalan. Dia kata depan orang ramai ke? Sensitif rupanya. Hamzah tahu dah lama orang duk caci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang jauh-jauh pun duk caci Nabi. Ipar dia juga. Siapa dia? Ummu Jamil. Betul kan? Ummul Jamil ni komposer. Ummu Jamil, isteri Abu Lahab. Dia pandai buat syair. Jadi kerja dia mencipta syair untuk mengutuk dan mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Mak ngah bukan jauh-jauh pun. Boleh faham? Mak ngah Nabi ya tuan-tuan. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Bab tu bila turun laknat ke Abu Lahab, bukan pak ngah saja kena, mak ngah sekali kena, betul? Tabbat yada abi lahabin wa tab, siapalah wa mraatuhu hammalatal hatab. Jahat. Bukan setakat dia nyanyi, dia buat lagu kutuk Nabi, Ummu Jamil ni, dia juga membakar api di tengah jalan untuk menghalang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jahat. Baik, jadi Hamzah tahu benda tu. Cuma hari tu buat apa tak tahu, sensitif. Dia tanya mek tadi, lama ada orang dengar. Maka dikatakan pembantu rumah ni tengok sekeliling. Takut dia sebab dia pembantu rumah Dia bukan ada kelebihan, dia hamba. Bila cek tak ada SB, tak ada gapo, dia pun sebut. Semua orang Mekah dengar Abu Jahal kata apa ke anak saudara kamu. Dia cocok kuat lagi. Kan tuan-tuan. Dengar perkataan tu mengamuk Hamzah. Dia pergi cari dak balik rumah dengan alat-alat memanah gapo semua sekali, dia pergi cari Abu Jahal. Jumpalah Abu Jahal duduk di kaki bukit sofa. Situ ada bistro satu. Kata Ustaz Nazmi. Ada bistro tempat Abu Jahal melepak. Abu Jahal ni kalau tak silap dia pemimpin Bani Makhzum. Bani Makhzum ni kabilah elit lah. Kan? Dia ni duduk section 2 Shah Alam. Boleh faham ni tuan-tuan? Ni pokok Bani Makhzum.
kedudukan, bukan ayat orang section 2 tu Bani Makhzum. Kedudukan elit. Kan orang pernah berunding dengan cucu angkat Nabi agar pergi minta dengan Nabi jangan hukum seorang wanita yang mencuri. Ingat kan? Sebab dia adalah keturunan elit Bani Makhzum. Sebab elit tu sampai tahap tu berlaku. Nabi pun sebut, kalau Fatimah curi, aku kerak sendiri tangan dia. Nabi ya, tak ada mulia ke hina ke, dosa belaka, hukum mesti jatuh belaka. Maka tengah-tengah Abu Jahal duduk melepok dengan kaumnya, Hamzah mari sebut, "Hei, bontok besar." Dia kutuk Abu Jahal. Rupanya orang Arab, orang lelaki bila sebut bontok besar ni aib yang memang tahap serupa dengan cerita apa itu besok khabar meliwat. Lebih kurang begitulah tuan-tuan. Jatuh nama blebok jatuh. Dengan sebut bontok besar. Kejut Abu Jahal. Sebab apa? Geng sendiri. Kan Hamzah ni tak sokong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba hari tu Hamzah mari mengamuk. Dia pun maki-maki Abu Jahal. Dia pergi dekat, dia pegang panah dia tu, dia retak Abu Jahal. Nunginya jatuh. Tak berlawan, rupanya penakut kakak tu. Kecek banyak. Kan? Abu Jahal ni dia kerja dia provokasi nombor 1. Kena retak kepada Hamzah, tak bangun. Berdarah habis. Ketika kaumnya mari nak lawan Hamzah, dia sebut, "Jangan." Memang betul pun tak ada, aku kutuk anak saudara dia lah pula. Ni Abu Jahal tuan-tuan. Hadirin dikasihi Allah. Maka Hamzah di saat itulah dia isytihar. Hari ni aku telah memeluk agama Muhammad. Ni Hamzah radhiyallahu anhu. Selama ni tak ada reaksi dia nak terima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila berlaku gitu, maka dia pun memeluk Islam. Banyak juga orang gitu, kita cakap royak ke dia, dalil ke tu, dalil ke ni, dalil ke tu, tak terima buat buta kayu, betul tak? Kali balik cuti ada lagi daerah tu, betul kan? Tiba-tiba satu hari dia tengah tengok TV, meleting dengan sendiri. Tak ambuh dah aku lepas ni. Ada kan lagu tu. Ni style Hamzah tuan-tuan. Kan? Ngepeng mampu tak mau ikut. Ajak mampu tak mau ikut. Berlaku satu peristiwa, dia berubah. Dia memeluk Islam. Hamzah radhiyallahu anhu. 2 hari lepas tu tubik pula muka surat depan sinar harian, Omar memeluk Islam. Ni sejarah tuan-tuan. Ni cerita hebatlah berlaku Mekah dulu. Bergegar habis Mekah. Sebab bila 2 orang ni masuk Islam, boleh katakan tak ada orang berani adalah kacau Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kacau orang yang lemah-lemah. Semenjak 2 orang ni masuk Islam lah, habis orang lain boleh tawaf Mekah. Yakni yang beriman. Sebelum ni tak berani. Tebang pergi tawaf, penguat kuasa Mekah ada. Boleh tak? Tuan-tuan, MAIM, Majlis Agama Islam Makkah. Ada di situ. Tangkap kan? Tindakan memang jahat lah masa zaman tu. Betul ke agama Islam? Betul. Orang Mekah ni menganggap diri mereka Islam. Sebab tu Allah panggil mereka musyrik. Atau tahu istilah dalam Quran. Mereka dia ingat mereka masih lagi Islam dengan ajaran Nabi Ibrahim. Jadi Allah panggil mereka musyrik. Allah tak panggil kafir lalu. Allah panggil musyrik. Sebab apa? Mereka telah mensyirikkan Allah Ta'ala dalam keadaan mereka masih nak beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu bila berdebat Allah sebut dalam Quran, Muhammad kalau berdebat dengan puak ni pasti mereka akan jawab, kami tidak menyembah berhala ini, tapi liyuqarribuna ilallahi zulfa, tapi tujuannya menjadi pengantara ya untuk sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh faham tak? Sebab tu Allah ajar Nabi Muhammad menjawab gini, Kul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa. Mengapa Allah suruh Muhammad sebut balik agama Nabi Ibrahim? Sebab orang Mekah mengaku mereka ikut agama Nabi Ibrahim. Tapi bezanya hanifa, hak aku bawa ni betul.
maknanya yang kamu buat ni sesat belaka. Tak betul tuan-tuan. Hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka memeluk Islamlah Hamzah dan Abu Jahal. Hari tu kena berat dia. Boleh faham? Tapi tak berlawan, jenis penakut. Maka begitulah keadaan bila Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu mari, maka berlaku satu peristiwa. Dan sebelum tu kata Abdullah bin Mas'ud, Abu Jahal ni dia duduk Mekah, dikata ke orang, siapa berani ambil perut unta semalam, kalau Muhammad sujud kita letak atas belakang dia. Lalu seorang pergi sungguh, kalau tak silap saya nama Uqbah bin Abi Mu'aid, bapa kafir Mekah lah ni. Dia pergi ambil, dia mari, dia letak atas belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam masa Nabi sujud. Nabi tak bangun, Nabi sujud saja. Abdullah bin Mas'ud kata, aku tengok peristiwa tu tapi aku tak boleh nak tolong. Sebab dia ada perjanjian zaman jahiliah dulu, ada MOU dengan kabilah lain yang lebih kuat. Jahiliah kan, dia ada kabilah-kabilah ni ada perjanjian, dia tak berani. Berkali kalau dia tolong, kaumnya mengalami nasib yang sangat malang. Dia kata sehinggalah orang seorang, dia tak sebut nama, pergi panggil Fatimah, cerita ayahmu kena gini. Fatimah mari. Fatimah dikatakan pada masa tu telah pun menjadi anak dara besar dah lah. Ia bukan kanak-kanak. Dia angkat semua perut unta, lalu habis ada depan tu dia maki. Kan? Abu Jahal apa semua tu dia maki. Baik tuan-tuan. Abu Jahal ni bila dia letak perut unta atas belakang Nabi, dia pun menjadikan peristiwa itu bahan jenaka. Habis hak duduk Mekah pakat gelak ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan tu Nabi diam, sabar sahaja. Bila Fatimah angkat, Nabi pun selesaikan solatnya, Nabi bangun. Nabi sebut, Allahumma alaika bi Quraisy, dengan suara yang tinggi. Ibnu Mas'ud sebut, idza sa'ala salasan wa idza da'a salasan. Nabi kalau dia meminta, dia minta 3 kali. Kalau dia berdoa tiga kali. Maka Nabi sebut, kata Ibnu Mas'ud, dengan suara yang tinggi, yarfa'u sautah, dia angkat suara dia, dia kata Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Nabi sebut itu. Nabi sebut perkataan tu, Abu Jahal gup senyap. Hak lain-lain habis senyap. Dak cakap suara habuk, dak suka suara habuk. Terputus gelak ketawa mereka, tuan-tuan. Dahsyat kan? Orang Mekah dengan Nabi ni, mereka tahu Nabi tak menipu. Dengar Nabi doa gitu, senyap habis licin. Jadi sini juga dapat satu hukum, kata ulama, bila kita dibuat kezaliman ke atas kita, kita nak doa balik pada Allah, angkatkan suara kita. Nah, jangan doa slow-slow. Allahumma. Boleh faham? Salah doa gitu. Sunnah Nabi bila dizalimi, Nabi akan angkat suara dia sampai semua orang hak wak jahat tu dengar belaka doa tu. Boleh? Kena doa kuat-kuat. Turun surat, selipar tak ada kena curi. Angkat tangan. Allah, kau bengkokkanlah kaki dia ni. Contoh tu dah. Tapi janganlah sampai gitu, mungkin dia semabuk mata pagi-pagi. Ni cerita hak jahat sungguh ni, betul tak? Bahan tanah kita. Nampak ni? Kita buat rumah jenis beranak, beli rumah corner jenis beranak. Kan? Lepas 4 orang mati bini. Nikah lagi kau beranak juga je boleh faham ni. Beranak pula 7 orang. Jadi berapa orang? 11 orang. 11 orang dengan rumah teres double story ni boleh duduk dah anak 11 orang. Pek lah, betul kan? Tapi dia beli corner lot. Maknanya ada spend tanah lagi, kemudian dia pun pitih ada, dia pun buat rumah. Bila buat rumah, betul tak undang-undang? Salah lah, betul kan? Dak submit tu, dak mohon tu, dak isi barang tu. Siap rumah, siapa dia tahu mari report, mari jengkau dekat rumah kita.
Kan? Jengkaut mari. Betul kan? Banyak dah orang kena tuan-tuan. Buat pos comel-comel 2 tingkat, jengkaut mai solar. Jengkaut dekat tangan tinggi, kes rupanya kan. Dia letak atas bumbu berak, dia tarik. Runtuh rumah kawan tu. Tuan-tuan. Zalim ke tak ni? Zalim ke tak? Apa hak raja? Sebut raja sensitif kan? Apa hak kerajaan nak kutip duit atas tanah kita dan rumah kita? Ini antara sebab kerajaan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata inna asyaddan nas azaban yaumal qiyamah imamun jair. Atau kama qala Rasulullah, pemerintah yang zalim. Kat mana zalim pemerintah? Salah satu ialah mengambil cukai daripada rakyat yang dia perintah. Tanah orang tu, rumah orang tu, duit orang tu, dia mari kenakan satu syarat. Nak tambah bilik, kena bayar cukai. Betul kan tuan-tuan? Zalim ke tak? Sudah tak berani. Pelik kan? Sebab itulah ni bijak. Orang curi selipar pun tak singnya. Kan? Tak sing selipar. Kalau orang siang dengar marah tu selipar tu. Kan? Sebab sensitivity tak sing sinawatra. Kan ada selipar kerah tu, hak berat zaman dulu selipar tandas tu kan. Selipar tak sing. Selipar tu dia bawa mari sejik. Tu pun bismillah tawakkal ala Allah. Buat tu kan. Letak selipar tak sing tu, turun tak ada, kena ambil kat orang. Oh, mulut beretih tu bik anak babi mana mari sejik pagi-pagi buta bahan selipar orang. Buta ke lagu mana? Habis rapat tu dah. Curi selipar ya. Tapi satu hari orang curi dengan dia banyak tuan-tuan. Bukan sikit. Tapi bijaknya pencuri ni sampai mangsa minta balik dengan dia. Resip ada resip. Boleh faham? Betul tak betul? Minta resip balik tuan-tuan. Kan teruk tu. Kita lalu kat gateri tu ada 3 tu tak? Nak pergi tak boleh. Dia sekat, berat sekat. Dia pun minta RM1.40. Betul kan? Dia bagi, kita bagi RM1.40. Driver banyak minta. Resip ada resip. Betul itu sebenarnya mencuri. Kerana jalan raya tidak boleh dihalangi dengan sebarang cukai, tak boleh tuan-tuan. Bila kerajaan jadikan, ni mudah cerita, berikan hak pada konsesi untuk buat jalan raya, itu sebenarnya zalim ke atas rakyat. Kerana tanggungjawab buat jalan itu ialah tanggungjawab raja. Jangan main bak jalan ni. Kalau kita duduk rumah taman-taman gini kan, banyak orang buat apa tu? Bam, bonggol tu kan. Kalau kura lalu, tak boleh lalu. Kura contoh, lalu sekat. Siapa yang buat bam tu akan disoal oleh Allah pada hari kiamat. Jangan main. Hak jenis tidak syar'i lah, boleh faham tak? Kalau kapung putus kena buat bam sebab keselamatan orang ramai tu tak apa, maslahah. Hak jenis tuan rumah ni, bubuh kayu 2 pak lah. Banyak tak? Banyak kan? Dia buat bonggok kecil lah. Hak tu kena ring BMW selamat kan? Hak jenis bonggok bulat dengan simi tu kan? Cik retong dia langgar. Dia tak jadi naik turun tak jadi. Kalau kura lalu tak lepas, azab dari kiamat. Sayyidina Umar sebut belum dia mati, aku bimbang kalau seekor keldai mengadu di hadapan Allah, keldai di Iraq, di Baghdad katanya Umar Al-Khattab. Umar duduk di Madinah, Islam memerintah sampai ke Iraq. Kata Umar, aku bimbang kalau seekor keldai yang berada di Baghdad mengadu kepada Allah di zaman pemerintahan aku, kaki dia jadi cacat kerana terpijak lubang di satu jalan di Baghdad. Hari ni
Tak peduli pun kereta gugak. Itu dah. Orang peduli tuan-tuan. Dekat nak pilihan raya baru berlaku istidraj. Hitam jalan tu kan. Siap dalam masa 5 jam boleh siap 15 kilometer. Boleh pula siap tu kan. 5 tahun sebelum tu mampu cakap rayu. Kalau pergi sebelah Terengganu banyaklah berhala tepi jalan. Apa berhala dia? Projek menaik taraf jalan. Boleh faham? Kita balik berapa kali dia begitu lalu situ guguk baru lepas. Kan? Maknanya balik sekali kena balancing balik tayar ni baru boleh mari mula kalau lupa. Kan? Petahap tu. Tapi tepi jalan ada projek menaik taraf berat. Hadirin dikasihi Allah. Maka kalau ada orang zalim kita lagu tu, kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pesan pada Muaz, aku mengingatkanmu, takutlah pada doa orang yang dizalimi. Apa maksud Nabi? Maksud Nabi Muaz ialah pemimpin waktu itu. Boleh faham? Jangan sekali-kali menzalimi orang yang dipimpin kerana doanya tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan. Sebab tu dalam Islam kepimpinan orang tak berebut. Sehinggalah dia diamanahkan. Boleh faham ni? Tak berebut nak jadi nazir, tak berebut dalam Islam. Sekiranya diamanahkan baru tanggung. Kalau tak jangan ambil. Nak jadi pengerusi persatuan penduduk, kalau orang tak amanah jangan ambil dulu. Kecuali berat sangat masyarakat tu kena ambil, tu baru kena. Kan? Ni berebut siap ngepeng. Kan? Tak pasal-pasal ada banner muka dia dalam kapung tu. Dia bukan siapa-siapa pun. Selamat tahun baru Cina. Siapa pula ni? Rupa-rupanya ngepeng tuan-tuan. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh itu kita kena faham dalam masalah ni, Nabi pun doa dengan kuat. Lalu Nabi sebut, Allahumma alaika bi Abi Jahlin, Allahumma alaika bi Umayyah bin Khalaf. Nama tebeng Nabi sebut, Allah aku serahkan urusan Umayyah ni kepada kamu. Apa maksud? Allah, aku tak boleh buat apa dah pokok ni. Kamu bunuhlah dia ni. Faham ya? Abdullah bin Mas'ud kata Nabi sebut 7 orang lebih kurang. Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah. Siapa lagi? Syaibah bin Rabi'ah. Abdullah bin Mas'ud kata aku tak ingat 7 nama, tetapi bila berlaku perang Badar aku telah menyaksikan semua hak Nabi sebut mati belaka. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan makbulnya doa bila dizalimi tuan-tuan. Hadirin dikasihi Allah. Baik, jadi dalam cerita ni tubik nama Umayyah. Siapa Umayyah? Musuh pada Allah. Tapi dalam peristiwa ni dia berkawan dengan seorang yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Sa'ad bin Muaz. Jadi pelik sikit. Berkali serupa kita jugalah. Kalau duduk di dua bangsa panah kan, situ sini baling botol tu kan. Baling botol. Boleh faham ni? Tak nampak baik langsung tegang tu tak? Macam-macam caci maki. Tapi lepas pukul 5 minum kopi sekali kedai selakak semua. Kan? Siap baru nak pergi bayar, tak apa. Bayar dia. Tengok tuan-tuan. Jadi gitu. Mekah dulu ada juga pesan ni. Atas sebab perdagangan rapat. Ada setengah-setengah. Tapi atas sebab Muhammad dengan mereka, tu tak boleh. Itu musuh yang paling ketat. Maka Sa'ad bin Muaz menginap di rumah Umayyah bin Khalaf. Lalu Umayyah pesan pada dia sebagai kawan, sebagai sahabat. Umayyah tahu orang Mekah dalam keadaan benci kepada setiap orang Yathrib. Kerana apa? Melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umayyah pun pesan. Umayyah kata, kalau boleh jangan kamu keluar sehingga bermasuknya waktu siang. La takhruj hatta muntasifin nahar. Jangan keluar, jangan pergi tawaf lagi Kaabah sehingga masuknya waktu tengah hari. Mengapa Umayyah pesan gitu? Sebab Umayyah bimbang cerita sebab tak adil lah. Kerana Mekah tu
Abu Jahal duduk situ, Abu Lahab duduk situ, Abu Sufyan duduk, semua jenis kaki masjid belaka. Hak jahat-jahat kepala pengat ni dak duduk jauh, duduk masjid belaka. Maka Umayyah dia ukur dah resiko tu. Dalam adab orang Arab, bila ada tetamu tu mesti diberi perlindungan walaupun dia musuh bagi orang lain. Itu hebat budaya Arab jahiliyah, ada hak baik-baik ni. Sebab saki-baki agama dan akhlak Nabi Ibrahim ajar dulu ada lagi. Yang Nabi Ismail duk ajar mereka ada lagi. Cumanya hak pokok, hak core agama tu habis mereka tinggal. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kata tunggu tengah hari. Kerana orang Mekah waktu tengah hari mereka tidur. Sebab tu kita sendiri pun dalam Islam sebelum waktu Zuhur sunat tidur kan. Itu satu adab dia panggil kailulah. Kan. Itu sebelum waktu Zuhur tidur. Tapi tak biasa tidur rapat ke asar. Kan. Saya kerja pejabat dulu. Saya tak biasa tidur di pejabat. Penat lagu mana pun merah betul mata tahan. Siapa tidur atas mutu ala balik. Satu hari saya tengok semua orang lain. Waktu Zuhur rehat tidur. Buat lagu mana kita cemburu. Bilik kita besar se. Anak putera tidur sekali. Patahkan kerusi tidur. Mujur lepas Zuhur. Orang lain tidur pukul 2 bangun. Kita tidur sedar-sedar orang tutup lampu dah pukul 5.30. Tak biasa jangan. Dia kena berlatih juga rupanya. Kan. Member sebelah pula tak gerak. Nak sungguh. Ini keadaan. Tak biasa. Jadi kalau biasa latih jadi. Banyak kita tengok orang boleh tidur sekejap-sekejap. Kan. Sebelum Zuhur dia tidur sekejap. Dari sudut sains katanya siapa tidur sebelum waktu Zuhur dia menstabilkan orang panggil seluruh fungsi badan. Waktu tengah hari yang panas itu dia berehat sekejap. Di bawah bayang mana-mana dia pun tidur. Kita lah ni duduk bawah bumbung kan, boleh tidur tuan-tuan. Jadi orang Arab tidur. Maka Umayyah kata tunggulah. Maka tak kala masuk waktu tengah hari, saat pun keluar. Bila saat keluar, intalaqtu wa tuftu, aku telah pergi dan aku bertawaf di Kaabah. Boleh faham? Zaman dulu maka bertawaf. Fabaina Sa'dun yatufu bil Ka'bah idzan Abu Jahlin. Hak duk takut-takut tu berlaku sungguh. Wa makaru wa makarallah. Kita begini semua betul kan? Kita merancang, Allah juga merancang. Kita merancang, Allah merancang. Benda hak kita tak ambuh boleh jadi berlaku. Malah tak dia ada seorang bekas pesara tentera TUDM. Dia cerita tentang ada seorang ni takut matilah cerita. Saya tak mau naik kapal terbang. Dia cerita sebab dia tengok rancangan air crash penyiasatan kemalangan kapal terbang, siapa dia fobia kapal terbang. Lalu pegawai ni kata bekas ni sebut dulu dia ada kawan pilot. Lepas dia kerja petang dia berhenti, baru pakat sarjan berhenti sebab dia tak mahu mati sebagai pilot kapal terbang. Kan tak mahu mati berhenti. Lepas lama berhenti dia dapat satu panggilan kerja dengan satu syarikat, dia pergi kerja. Hari tu kena pasang kubur. Ada satu peristiwa dulu helikopter gantung di Kepung kan. Kepung ke kat mana dulu. Ada satu peristiwa. Itulah orang tersebut. Dia dapat tawaran tu, dia pergi, hari tu juga dia mati. Mati. Benda hak kita tak ambuh tu boleh jadi Allah takdirkan berlaku pada kita. Tengok. Maka habis masa dah. Bunyi loceng macam karang keraf. Baik, hadirin dikasihi Allah Subhanahu taala. Maka Umayyah tak ambuh bagi kawan dia bertemu dengan pembesar Mekah ni, sebab kalau jumpa berat. Kerana orang Mekah dendam sungguh dengan orang Madinah. Tiba-tiba tengah tawaf Abu Jahal cakap ada. Qala Abu Jahal bila tengok saja terus dia berkata-kata, man hadzal ladzi yatufu bil Ka'bah. Siapa ni tawaf kat Kaabah ni? Tak kenal ni. Kan? Tak kenal ni. Dua orang
pasport curi. Kan begitu. Tak kenal tuan-tuan. Abu Jahal rupanya kenal belaka orang Mekah. Bila dia tengok Sa'ad, dia kata, aku tak kenal ni, siapa dia tawaf ni? Isyarat pada Umayyah bin Khalaf. Sebab Umayyah ni orang mereka, boleh faham? Umayyah masa tu mutawif. Faham ni? Dia yang bawa Sa'ad, menjaga Sa'ad, sebab Sa'ad singgah rumah dia. Dialah mutawif. Abu Jahal tanya, siapa ni? Tak kenal. Dengar soalan tu, Umayyah tak jawab pun. Sa'ad sendiri jawab, ana Sa'dun, aku Sa'ad. Abu Jahal dengar perkataan ana Sa'dun. Sa'ad ni bukan nama orang Mekah. Abu Jahal perasan ni orang Madinah. Kita kan sebut nama kenal tu kan. Ustaz nama apa? Embung bin Draman. Oh, ustaz orang Terengganu tak? Confirm kita boleh kata lalu punya Embung bin Draman. Betul kan? Sah orang Terengganu. Betul kan? Orang Terengganu sendiri. Nama apa kak? Semek bin Yusuf. Kak orang Besuk kan? Kita tahu etnik tu. Boleh faham tak? Sebut kata Semek orang Besuk lah. Kan? Orang Besuk. Tahu kan? Haji nama apa ya? Abdul Rahman bin Parjo. Banting ataupun Batu Pahat Johor. Dia nama etnik, betul kan? Nama ni kita boleh kenal etnik mana. Betul tak betul tuan-tuan? Nama apa ji? Nama saya Ibrahim bin Mahmud Al-Jabbar. Mamat. Betul kan? Hak jenis ada al belakang ni confirm Mamat. Betul tak betul? Kan? Kedai pun kalau nama makan mana Ali Maju, sah kedai Mamat. Betul kan? Dia jadi gitu. Makan mana? Tom Yam. Tu kedai siam, betul kan? Orang boleh tahu itu tabiat daripada dulu sampai kali ni orang kenal identiti. Jadi bila dengar perkataan Sa'ad, Abu Jahal menyirak darah dia marah. Dia dendam sungguh dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Muhammad mari merentak habis segala kemuliaan dia. Dah Nabi pun tukar nama daripada Abdul Hakam jadi Abu Jahal. Kemuliaan yang mereka rasa selama ni habis bergegar, jatuh utuh. Kenapa? Berlawan dengan kebenaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ada pengikut tapi sebenarnya pengikut tak respect dah. Nampak ni? Terpaksa hormat tu kenapa? Nak dapat bering penggal kedua. Tu ke. Ni masalah besar. Mekah pun sama tuan-tuan zaman dulu. Dari sudut respect tak ada dah respect. Macam mana nak respect selamba buat kenyataan. Kami tidak pernah merujuk satu ayat pun Quran. Betul kan? Tu gila tak gila. Tetapi kami tetap kepada dasar untuk memelihara akidah umat Melayu. Nak jaga akidah tak rajak Quran. Jadi payah juga saya nak rajak, nak jaga lagu mana tuan-tuan. Ni siapa tahap tu kecek berlaku. Tahu kan? Kau tak tahu? Macam mana? Allah. Maka oleh itu Abu Jahal pun bersuara lagi. Bila sebut saja Sa'ad, dia pun marah, dia pun kata, kamu datang sini, boleh dia sebut, tatufu bil Ka'bah aminan wa qad awaitum Muhammada wa ashabah. Adakah hari ini kamu mari bertawaf amina? Baru ni orang terkenal satu kalimah, lenggang kangkung. Kan? Lah ni orang tak sebut dah lenggang kangkung, betul tak? Orang sebut lain pula. Ayam RM1 pula lah ni. Ayam RM1. Lenggang kangkung. Tahu lenggang kangkung? Amina. Lenggang kangkung, apa maksud dia? Lenggang kangkung bersahaja. Betul? Lenggang kangkung ni tak ada apa-apalah, maknanya relax sahaja. Abu Jahal marah, melenting. Mu mari lagu ni sedangkan kamu melindungi Muhammad tu penjenayah besar tu. Abu Jahal marah. Perkataan kalau kita faham Abu Jahal nak sebut apa? Tindakanmu memijak kepala kami di sini. Kan Nabi ni macam-macam orang Mekah halang terlepas belaka. Betul tak betul? Tiba-tiba kali ni lebih memalukan sebab orang Mekah telah menyiapkan berapa belah? 11 lelaki tahan lasak.
dengan pedang yang ditempah khas untuk menyembelih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Muhammad keluar malam tu, sebelah orang ni mata celak tapi tak nampak Nabi keluar. Sedar-sedar tak ada dah Nabi dalam rumah. Raba-raba pala pasir pula belaka. Nabi cuah pasir atas kepala masing-masing. Tuan-tuan, siapa tak tu memalukan. Bak tu orang Mekah terus buat keluar satu perintah, siapa bertemu Muhammad maka diberi ganjaran 100 unta merah. Dahsyat. Tu Suraqah pun berambak pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suraqah bin Malik, dia ni penjejak. Kalau hidup lagi, ni dikesah kerja dengan National Geographic, tuan-tuan. Suraqah bin Malik ni pakar. Kalau dia jumpa tahi unta, dia pegang tahi unta tu, dia boleh sebut ni unta mari daripada Iraq, ni unta mari daripada Syam, ni unta mari daripada Yaman. Dia tahu dengan pegang tahi saja. Ni Suraqah bin Malik. Dahsyat tak dahsyat? Dia tahu pula tu pukul berapa unta ni baru berlalu, pukul berapa benda ni baru lepas. Dia tahu, tuan-tuan. Maka Suraqah berjaya menjejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul tak betul? Tetapi tak kala dia berjaya, Nabi tanya, "Bapa mu nak bunuh sangat aku? Kan kita ni kan anak beranak. Mengapa? Kalau kita mu Melayu, aku pun Melayu." Nampak tak? Kamu Quraisy, aku pun Quraisy. Mu Arab, aku pun Arab. Kita Mekah lah ke. Bapa nak bunuh? Suraqah kata, 100 ekor unta Muhammad. 100 ekor unta, siapa nak tolak? Rupanya madiyah, materialistik, yang ditanam itulah kesannya. Lalu Nabi sebut, kalau gitu aku berjanji gelang Maharaja Farsi. Suraqah dengar, wah tu lagi hebat tu kan. Lepas pula. Lepas pula. Akhirnya Suraqah memeluk Islam. Terlepas, tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelik Nabi. Suraqah hak seorang ni boleh tangkap, lagu mana nak lawan Farsi? Boleh faham kan? Pelik kan? Di sini ada satu hukum dalam akidah, wajib meyakini masa depan Islam. Siapa ragu dengan masa depan Islam, setengah ulama kata murtad daripada Islam. Sebab tu Nabi cakap tentang kemenangan. Pada hari itu dia tertangkap oleh Suraqah bin Malik. Mengapa? Sebab Allah sebut dalam Quran, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allah telah menetapkan bahawa Allah pasti akan menang dan Rasulnya akan menang. Confirm. Bila tu ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila itulah kita jadi bengong. Boleh faham, tuan-tuan? Bila tu kita jadi bengong. Sebab tu dalam Islam Allah tak ambuh menetapkan menang baru masuk syurga. Tak, Allah menetapkan wa qul malu, membuat kerja. Siapa yang raih, hak tu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Sumayyah, suami dia Yasir, orang pertama mendapat syahid. Dia tak sempat rasa kemenangan, dia tak sempat rasa kesenangan, tetapi akhirnya Allah sebut dalam suratul Hadid, Allah kata apa? Siapa yang berjuang dan memelanjakan hartanya sebelum Fathu Makkah dengan orang yang berbuat demikian selepas Fathu Makkah, pahala di sisi Allah berbeza. Tapi kedua-duanya mendapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahsyat. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi Nabi terlepas sampai di Yathrib. Orang Yathrib pula membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis pakat ikut agama Nabi. Tak cukup dengan tu, diserahkan pula kepimpinan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ada seorang mengamuk tu, Abdullah bin Ubay. Elok-elok Nabi sampai, kempen panggil pilihan raya presiden berlaku. Dia hampir-hampir nak menang dah. Tiba-tiba Muhammad mari kalah Abdullah bin Ubay. Orang tak peduli langsung dia. Tu dia mengamuk, tuan-tuan. Jadilah kumpulan munafik yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dijanjikan neraka jahanam. Kepentingan punya pasal. Semayang belakang Nabi, tapi dalam hati qabuk nak marah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Jadi marah Abu Jahal. Tak, kalau marah Abu Jahal, Sa'ad dia akak kepala dia tersebut. Naam, memang kamilah orang yang berbuat demikian. Berani. Kita ini sejauh mana berani menyuarakan Islam. Ini hadis yang penting untuk kita tengok akhlak seorang yang beriman. Orang beriman, Allah sebut dalam Quran, pasti melahirkan produk. Orang yang iman yang tak ikhlas tak akan melahirkan produk. Ustaz, jom. Mana? Jom mana? Ngepeng. Oh, anak kerja. Tengok. Ustaz dah nakut. Cikgu, jom. Cikgu PJ apa? Kan? Ngajar PJ, pendidikan jasmani. Jom. Oh, jom lalu. Hak jenis ngajar PJ ni berani. Hak jenis ngaji Quran ni, oh nanti. Takkan gitu. Allah berfirman. Tu tak tahan. Allah berfirman. Kan? Apa Allah berfirman? Khudhu hizrakum. Berhati-hatilah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham? Ada dalil. Ada semua dalil. Tapi ayat tu tak berhenti situ. Famfiru, bergeraklah walaupun dalam keadaan berhati-hati. Itu tak baca, tuan-tuan. Ini masalah. Kan? Allah memang sebut khudhu hizrakum famfiru. Boleh faham? Berhati-hatilah, berjaga-jagalah, tapi gerak, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan buat senyap gitu. Tapi hari ni payah. Kita tak mampu mempertahankan agama kita hari ni. 2 hari lepas ada orang sebut tentang debat dengan siapa anti hadis? Kasim Ahmad. Saya pun sebut balik. Apa masyhurnya debat Kasim Ahmad? Kan kita istihadah dia sesat. Sesat nak debat apa ni? Lebih baik berdebat dengan hak besar lagi. Siapa dia? Amnu. Tiba-tiba senyap lalu. Senyap lalu. Sebut tu senyap lalu. Pada hak tu jauh lebih mengelirukan orang berbanding Kasim Ahmad. Betul tak betul? Betul tak tuan-tuan? Kau tak keliru? Keliru kan? Keliru. Buat masjid tapi tak mahu ikut agama. Sudah. Kasim Ahmad terang-terang, saya tak terima hadis. Kan jelas betul kan? Hak ni tak jelas. Doa tu bit khabar, gambar seorang tu muka. Orang kenal muka tu, betul tak? Sebab muka dia bukan muka orang Malaysia. Ada seorang. Muka dia muka macam orang Turki gitu. Tu bit dia sahabat. Kaji tengok. Tak aja. Tak kata kaji. Tak aja. Jadi doa, gambar apa? Solat istisqa. Bau ni kan? Doa munajat, tubik dalam utusan Malaysia. Gambar tu tabeng. Orang yang sama mengeluarkan kenyataan sebelumnya. Mana-mana guru besar atau pengetua yang mewajibkan pemakaian tudung boleh diambil tindakan undang-undang. Tahu kan cerita ni? Kita tak tahu. Tahu kan? Allah, tuan-tuan, dahsyat. Kalau pengetua mewajibkan pakai tudung di sekolah, guru besar tu boleh diambil tindakan undang-undang. Dah keliru dah orang. Hujan, panas, gapo sekala minta dengan Allah Ta'ala. Tapi Allah suruh, hak tu tak boleh. Hak tu undang-undang lebih besar lagi. Salah. Hak tu yang orang buat gambar baru hari tu, parodi naik tikar terbang. Betul kan? Ni gambar baru. Nurse bermisai. Kan ada baru pula orang buat. Sebab apa? Larangan memakai tu tudung. Dahsyat tuan-tuan hari ni. Keliru orang. Hak mana sel betul? Lagu mana sebenarnya? Dan ni pengalaman saya segi MISC Shipping Kelang. Lepas kuliah 2 orang muslimat. Seksi nak mampu orang kata. Eksekutif syarikat tersebut mari jumpa lepas kuliah. Dia sebut, Ustaz, kami tak pernah tahu menutup aurah adalah wajib. Kebetulan kita nak kuliah, tajuk dia Syiar At-Taubah. Syiar Taubah, bulan puasa, bulan taubat kan. Ngajar Isra orang panggil apa tu? Rajab. Bulan Rajab ceramah tentang puasa.
sebut syiar taubah, cerita habis licin termasuk bab aurah. Saya tak sedar dalam kuliah tu ada orang seksi. Kan? Rupanya lepas kuliah 2 orang panggil, pegawai lelaki kata, ustaz ada nak jumpa, saya pergi duduk. Tengok Allah seksi. Dia pun sebut, kami tak pernah tahu menutup aurah adalah wajib. Dah keliru dah orang. Sekolah dah dulu ni. Sekolah ada kan dulu jadi eksekutif. Betul kan? Di sekolah ada tak pendidikan Islam? Ada. Silibus itu tidak membawa orang tahu hukum adalah wajib. Orang dia duk ingat pakai tudung ni hanya suatu orang panggil simbol Islam sahaja. Disebut insya-Allah mulai hari ni kami akan memakai orang panggil apa tu? Menutup aurah. Tak ada aja tahu. Kuliah mari sama. Mari sama. Tapi tak rajin orang yang panggil kasar sebut dosa tak rajin. Dia tak dengar. Hari tu saya pun tak tahu kat mana perkataan saya menyebabkan dia berasa. Dia pun mari sebut, tak tahu dia kata menutup aurah wajib. Keliru. Mengelirukan. Tak percaya, ceklah diri masing-masing. Kita tengok banyak hak kita belajar di sekolah dulu, hari ni kita tak tahu lagu mana nak melaksanakannya. Betul tak betul tuan-tuan? Dan semalam kita tengok satu bukti daripada kecil sampai putih janggut kita tak faham pun. Barakallahu li walakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Betul kan? Dah habis lagi ni, jangan ingat habis dah sebut tu. Itu contoh hak semalam. Dah habis lagi. Sikit lagi tak ada masa. Gitulah, kalau rumah saya sini mungkin bertiawar, tapi rumah jauh tu lah. Terlambat. Mari-mari tak ada pula, hilang kunci kereta. Jenuh kena naik motor. Laju. Tapi boleh test lah motor, boleh speed apa. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keadaan. Hari ni kita tak pertahankan agama. Tak berani kita mempertahankan agama. Allah. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang ramai hari ni melepaskan hak Tuhan kerana nak ambil sedikit peluang hidup. Lepas hak Tuhan. Ada tahu hukum. Keliru habis. Siapa tak tahu? Saya masuk 7-Eleven dekat Bandar Seri Damansara. Budak tu daripada Pahang kerja lepas SPM kot. Saya masuk, kasbot jatuh sebotol pecah. Kasbot bila jatuh dia kocok tu, dia punya gas meletup pecah. Dia duduk sapu. Saya dengar dia mengomel seorang, dia kata, kalau boleh minum, saya minum ni bazir. Cuk bazir. Jadi dia tahu minum arak tu haram, tapi dia tak tahu servis arak itu adalah haram. Tutup tuan-tuan. Dia tak tahu. Ada 10 golongan terlibat dengan arak, semua sekali dosa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa begitu? Sekolah tak? Sekolah. Belajar tak? Belajar. Silibus tu tak cukup bawa kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Tak cukup. Sebab tu orang mari surah belajar, inilah peluang untuk kita kenal agama. Kerana silibus sini tak ada orang kontrol. Betul kan? Tak ada kontrol. Kalau kontrol gitulah jadi bengong gitu. Tahu tapi tak cukup untuk beramal. Tak cukup. Sebab tu payah hari ni. Bila nak sebut balik Islam, padahal dia keluar daripada sekolah agama dah, payah. Dia kata itu ekstrim. Sudah hijau. Tu keluar sekolah agama tu bukan keluar sekolah menengah kebangsaan dah. Keluar sekolah menengah agama. Bila cakap soal Islam, dia boleh kata ekstrim balik. Tak patut gitu. Kita mesti wasatiyah. Wasatiyah. Kat mana wasatiyah? Wallahu a'lamu bis-shawab. Kan? Hadirin dikasihi Allah. Dengar perkataan dia, na'am. Ya, kami yang melindungi Muhammad. Sudah. Umayyah sebelah bimbang. Hak dia takut telah berlaku. Abu Jahal menyirak darah. Rupanya Sa'ad pun menyirak darah juga. Sudah tuan-tuan. Orang berani seorang diri duduk tengah Mekah tak takut sikit pun. Ni produk iman.
Iman yang betul-betul tidak akan membawa orang takut pada siapa-siapa pun. Betul kan? Ini produk. Macam satu kisah saya dengar Ustaz Nazmi cerita. Mungkin tuan-tuan biasa dengar kalau yang ngajar sini. Cerita Julaibi. Pernah dengar perempuan? Kan? Lagu mana hari Nabi pinang dia untuk seorang perempuan di Madinah Al-Munawwarah. Tahu? Pernah dengar? Tak pernah dengar? Bunyi macam nampak macam angguk. Kan? Julaibi ni orang uduh sungguh. Siapa la yubah bih, tak ada orang nak tengok dia. Miskin pula Ahlus Suffah duduk di masjid Nabi. Tak ada keturunan, orang tak kenal. Tapi Nabi rapat tuan-tuan dengan dia. Siapa Nabi sebut hari dia mati, Julaibi bun minni wa ana minhu. Allah. Siapa tahap tu? Dia mati dalam perang Uhud, dikatakan dialah orang yang Nabi pangku kepala dia, dan Nabi sendiri waktu turun dalam kubur ketika mengembumikan sahabat. Tapi di sisi orang ramai, nampak tak? Sebab apa? Kih dia miskin, huduh pula. Kementok. Hari dia mati, orang tak jumpa cari mayat. Sebab apa? Dia bunuh 7 orang kafir, dia tertindih. Bawah tu siapa orang tak jumpa cari. Pendek. Julaibib ini. Satu ketika Nabi sebut, Julaibi mau nak nikah tak? Sudah dia bengong. Aku ni syarat orang tak ambuh ada belaka ya Rasulullah. Boleh faham? Miskinnya, huduhnya, tak ada keturunannya. Orang tak kenal. Masa Nabi mari Madinah, dia ni budak umur 10 tahun, anak yatim yang tidak diketahui mari mana. Cuma orang Madinah mesra dengan dia. Sebab dia ni suka buat lawak jenaka. Kan? Itu keadaan Julaibi. Lalu akhirnya Nabi kata, tak apa, aku akan kahwin, cari seorang wanita salihah untuk kamu. Allah, Nabi recommend tuan-tuan. Kita tak tahu mana silat-silat kita ni kena hambak kat Telaga Sausan nanti. Boleh faham? Wal iyadu billah. Jangan sampai begitu. Lalu dia kata, Rasulullah, aku miskin. Nabi kata, sayurnihimullah. Allah pasti akan mengkayakan kamu. Nikah ni Allah tak akan tutup rezeki. Allah buka pintu rezeki. Kerana orang nikah isteri rezeki dia. Boleh faham? Isteri rezeki dia. Sebab tu Nabi pernah sebut, kada silap ada hadis Nabi kata apa? Tazawwajun nisa, kahwinlah kata Nabi. Sebab innahunna ya'tina bil mal, kerana wanita itu datang dengan harta, kata Allah subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat kan? Sebab tu mulia wanita ni. Kan? So setuju lalu tu tak? Apa faham ada tu? Kahwinlah seorang lagi kan. Tak ambil. Kalau ada dah hari ni gini rezeki, Nabi tazawwajun nisa, kahwin lagi. Boleh faham? Kahwin lagi. Kan? Ini cerita. Betul tak? Nabi suruh nikah. Nikah tu maknanya wanita tu mari dengan rezeki, tak usah takutlah. Kan? Tak usah takut. Jadi satu masa Nabi jumpa calon. Nabi ni kenal orang ada anak yang baik. Nabi panggil seorang bapa, Nabi kata, nak dak aku nak pinang anakmu. Si bapa ni dengan Nabi pinang, ayat mutasyabihat. Boleh faham? Nabi sebut aku nak pinang anakmu. Melompat si bapa ni. Kenapa? Gembira, tak tertahan. Nabi nak jadi natu dia. Nabi sebut, bukan aku. Nabi kata untuk Julaibi. Itu ada orang Madinah. Kalau Nabi tak ambuh, siapa ya Rasulullah? Sebab orang yang Rasulullah recommend mesti baik punya. Boleh faham? Tiba-tiba Nabi sebut Julaibi. Alamat. Terkasima si bapa ni sebut dengan Julaibi. Sebab orang kenal belaka. Kan? Tak ambuh dia, sudah. Tapi dia jadi kebingungan. Tak ambuh, confirm tak ambuh. Nak tolak Nabi. Boleh faham? Si bapa ni. Ya Rasulullah, boleh tak saya nak balik runding dengan mem? Rupanya cerita tanya pendapat isteri bab nikah dulu ada dah. Zaman Nabi ada, tak pelik lah hari ni, betul tak? Baik wah golah tu tanya mak ngah lah. Betul tak? Hari ni trend hari ni tuan-tuan. Nabi pun kata silakan. Nabi kau orang baik, lembut, silakan. Dia pun balik jumpa bini dia. Ya ummu fulana, isteriku, mak anakku. Dia cara dia panggil orang Arab. Lagu mana kalau Nabi nak pinang anak kamu? Dengar perkataan tu, isteri ni lagi kuat suka. Siap bersyair tu tubik mulut.
puji keadaan, gembira, bersyukur kepada Allah. Tok lelaki ni sudahlah, aku kena dah tadi. nak royak lagu mana tuan-tuan? Akhirnya dia sebut, tapi bukan untuk Rasulullah. Habis li Julaibib, dengan nama Julaibib, bining betul sungguhlah tuan-tuan. No way. Rapat tak ambuh terus. Sebut Julaibib tak ambuh terus. Balah dua orang ni. Balah apa? Lagu mana nak tolak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kan orang Madinah kan ada adab orang beriman. Nabi cadang nak tolak berat ke? Bergaduh dua suami isteri. Suami ada agak reserve sikit. Tak ambuh tapi Nabi. Boleh faham? Bini Nabi pun Nabi lah. No. Sebut Julaibib. Kalau sebut orang lain, boleh tahan kira, boleh tahan. Julaibib tak ambuh. Anak perempuan dia betul sungguh Nabi janji, aku akan cari wanita salihah. Ayah dengan mak tak perasan anak ni salihah. Tengah-tengah bergaduh mak, anak keluar. Anak tanya, ayah dengan mak bincang apa ni? Kan? Kami nak tolak pinangan Rasulullah terhadapmu untuk Julaibib. Kata ya, lah ni anak dia kenal tak Julaibib? Kenal. Kalau mak tak ambuh, anak lagi tak ambuh, betul kan? Anak ni tanya mak dia, sebab Julaibib. Anak ni kata apa tuan-tuan? Tengok iman. Waihakum, celaka sungguh mak dengan ayah. Allah. Mudah tak nak sebut celaka ke mak dengan ayah ni? Mudah tak tuan-tuan? Payah tu. Nak rayak ke isteri, waihak. Kan? Contoh, tengah-tengah dengan kuliah, isteri atas mesej. Kan? Jom, dah pukul 8 sebagai contoh. Kuliah tak habis lagi. Tadi aku luqaili haza dah, rupanya contoh, ingat berhenti dah. Kan? Misal kata, berani tak suami atas mesej semula, celaka kamu? Berani tak tuan-tuan? Tak berani, betul kan? Tak berani. Betul tak? Isteri dapat mesej suami, jom dah lewat dah kita ni, dah mengarut dah ni. Contoh, betul tak? Isteri atas mesej, waihak. Berani tak? Tak berani kita, betul kan? Tak berani. Layak tak masa tu celaka? Layak. Suami balik Jumaat ya perempuan, tanya, khutbah apa hari ni bang? Tak boleh nak royak. Isteri pun kata, how dare you? Berani tak kata kita? Hari ni orang tak berani. Tapi ada hak angguk sebelah, bahaya tu. Boleh kata sebenarnya, kerana itu bukan mengutuk, itu memberitahu kecelakaan yang bakal menimpa. Kerana orang yang menolak Nabi akan ditimpa celaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul tak betul? Anak ni mari sebut, waihakum, celaka mak dengan ayah. Berani menolak pinangan Nabi, demi Allah saya akan berkahwin dengan Julaibib. Iman menghasilkan produk. Pendek kata, orang tua-tua kata nikah boleh tapi kena tutup muka. Boleh faham tak tuan-tuan? Boleh faham ni? Sarung muka. Begitulah keadaan Julaibib. Tapi wanita ni tak teragak-agak, dia menerima Julaibib. Kenapa? Iman menghasilkan produk. Hari ni kita ke mana kita? Menghasilkan produk tak? Marilah contoh ustaz kita kan, dengan orang panggil tua tapi handsome ustaz kan. Takdir dia pergi rumah seorang jemaah, dia kata saya ni mari ada hajat besar nak menyunting bunga di taman tuan. Untuk siapa? Untuk saya. Oh sudah. Agak-agak lagu mana penerimaan? Tua bangka rapat kena tu tak. Padahal Nabi sebut dalam hadis, contoh apa mau tengok. Nabi kata apa? Bila datang seorang laki-laki kepada kamu, wali yang dikenali agamanya dan akhlaknya. Nabi sebut kan? Matan hadis. Apa Nabi sebut? Fazawwiju, kahwinkanlah dia dengan anak perempuanmu. Lagu mana kita nak terima hadis ni? Mudah tak? Masalah kenal, masalah tu tak? Masalah kenal tu kan? Lagu mana nak panggil lepas ni? Anak ayah dah natu sekali tu tak? Tua sekali, pangkat abang dah, payah nak panggil. Nombor dua, memang tak ambuhnya. Tapi Nabi sebut fazawwiju, kahwinkanlah dia.
Seorang mari minta anak kita agama dikenali dan akhlak dikenali. Nabi kata kalau kamu tidak mengahwinkannya, tunggulah fitnah yang akan berlaku. Nabi janji berlaku fitnah. Payah kan? Ini nak cerita hari ni hadis ni kita akan faham nanti. Lagu mana sebenarnya interaksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita tak disebut celaka mak dengan ayah, iman. Sa'ad bin Mu'az sebut betul kami yang membela Muhammad. Dia seorang fi jaufi Makkah, orang tengah berdendam, dia berani untuk menyatakan kebenaran. Fatala hayya bainahuma, maka bertelingkahlah dia dengan Abu Jahal, menyebabkan Umayyah sebelah jadi ketakutan. Akhirnya Umayyah kata la tarfa' sautaka li Abil Hakam innahu sayyidul wadi. Ngapu kuat sungguh kakak ni kan. Tapi dia kata Sa'ad, tolong jangan angkat suara depan Abul Hakam ini, Abu Jahal. Dia pemimpin sini, tolong jangan angkat suara. Dia dengar sahaja Umayyah halang dia bertelingkah dengan Abu Jahal, dia paling dia jawab, wallahi la in mana'tani an atufa bil bait la aqta'anna matjaraka bisyam. Allah, tuan-tuan. Dia kata demi Allah wahai Umayyah, kalau kamu halang aku tawaf pada hari ini, aku akan menghalang perdaganganmu ke Syam. Iman jenis apa ni? Dahsyat tak? Tak berani waktu itu kan? Tak berani. Berani tak tuan-tuan? Tak berani. Ramai pun tak berani. Tak berani. Kami bincang dulu isu nak halang penjualan arak di 7-Eleven. Nak buat lagu mana? Nak bantah payah dah, sebab dia istihadah dan surat khabar. Nak jual kita tak bantah, jual. Ajak orang surau bincang, jom hari Jumaat lepas sembahyang Jumaat kita pergi buat demo depan 7-Eleven. Tak berani orang Melayu. Tak boleh, mengganggu ketenteraman awam. Tak berani belaka. Padahal Husain Bandar Tun Husain pernah berjaya dengan metod tersebut. Dia bawa 500 orang daripada Masjid Al-Amin duduk depan 7-Eleven. Akhir sekali berhenti jual arak. Mudah cara. Bukan buat kekecohan, nak tunjuk sikap. Kerana di situ penduduk majoriti Muslim. Arak di 7-Eleven dalam kajian Cina tak beli situ. Betul tak? Keling pun tak beli situ. Jadi siapa beli arak di 7-Eleven? Siapa beli arak 7-Eleven tuan-tuan? Anak orang-orang Islam. Tapi berani dah kita? Tak berani. Sa'ad bin Mu'az tunjuk sifat iman. Bila berlaku begitu, Umayyah jadi semakin takut. Bergaduh lagi dengan Abu Jahal, dia pun pegang tangan. Bila pegang, Sa'ad jawab, "Da'na'an, lepas tangan aku. Sami'tu Muhammad yaz'umu annahu qatilu." Umayyah, kamu tahu tak, aku pernah dengar Muhammad mendakwa akan membunuhmu. Kasar. Nak balik tidur rumah Sa'ad, rumah Umayyah mula nyemaki tuan rumah tu. Berani tu. Tengok syahid hadis itu. Umayyah ni bapak kafir, menentang Nabi, menolak kebenaran Islam. Bila Sa'ad sebut aku pernah dengar Nabi berkata akan membunuhmu, Sa'ad kata, "Iya ya." Umayyah sebut, "Aku?" Sa'ad jawab, "Naam." Bila dengar Sa'ad jawab, "Betul, aku dengar begitu." Umayyah jawab, "Wallahi ma yakdzibu Muhammadu idza haddasa." Demi Allah, Muhammad tidak berdusta bila berkata-kata. Bapa kafir memberi penyaksian Muhammad tidak berdusta. Kita kat mana? Payah kan? Dengan hadis tadi, tak payah dah nak ayat tu dah. Nabi kata, "Kahwinkanlah dia." Sudah. Kat mana kita tu kan? Mesti bertelingkah suami isteri. Nak ke? Tak boleh tu kan? Tak boleh. Dia tua umur 60 lebih nak mati tu. Tu habis rapat tu kan? Rapat. Tetap berani Nabi sebut. Balik lamat seorang. Suami pun siapa?
Isteri pun masam muka, suami pun sebut, demi Allah, dalam kuliah bulan lepas saya telah mendengar satu hadis. Nabi kata, isteri yang baik itu kalau dia sampai tahap ini, dia boleh masuk syurga ikut mana pintu dia nak pilih pun, kata Nabi. Kan wanita kan hebat. Salah satu sifatnya ialah bila kamu melihat kepadanya, menenangkan dirimu. Tengok saja, tak cakap lagi, tu tak Nabi sebut. Agak-agak isteri dengar tu, ma yakdzibu Muhammadu idza haddasa. Ada agak-agak isteri sebut itu, demi Allah Muhammad tidak berdusta bila berkata-kata. Atau pandailah abang. Hak mana pilihan perempuan? A dengan B tadi. Hari ni banyak pandailah abang. Betul kan? Begitu juga suami, mari seorang malam, dahlah kuliah habis lambat, jumpa kawan lama, ada hutang pula tu. Sudah. Maka nak hilangkan ketegangan, ajak pergi makan. Nak balik rumah, ada aurah kat rumah, pergi makan. Pukul 1 baru balik. Nak rayak, hutang tak boleh bayar lagi. Tahun ni terdesak pula, tunggu 5 tahun lagi insya-Allah. Kalau berubah, insya-Allah boleh bayar hutang. Contoh, pukul 1 baru kelik. Kelik-kelik buka pintu, mengamuk isteri. Boleh faham? Dengan menyebut hadis, demi Allah bang, saya pernah dengar satu kuliah, Nabi menyebut khairukum khairukum li ahli. Sudah. Sebaik-baik suami ialah yang berbuat baik pada keluarga. Tinggal sampai pukul 1 pagi dak rayak berita ni, ini zalim, betul kan? Kedak tuan-tuan. Berat ni lah zalim. Tak berani kata zalim, bab kita zalim. Ni zalim dah. Agak-agak suami kalau isteri sebut hadis gitu, sebut gitu juga ya. Ma yakdzibu Muhammadu idza haddasa. Demi Allah, Nabi tidak berdusta bila berkata-kata. Hari ni taubat tak berlaku, betul kan? Tak berlaku tuan-tuan. Si kafir ni boleh menyaksikan Nabi tidak berdusta. Dia jadi takut tuan-tuan. Kesan. Sepatutnya iman ada pada kita melahirkan kesan tu. Dia lari balik rumah, dia sebut ke bini dia, kamu dengar tak? Kawanku kata padaku, Muhammad akan bunuhku. Bini dia dengar ya kalimah tu, kafir ni. Bini dia sebut, wallahi ma yakdzibu Muhammadu idza haddasa. Demi Allah, Muhammad tidak berdusta bila berkata-kata. Tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Nabi menyatakan benda akan datang. Berlaku tak lagi? Tak. Ni perkara gaib yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pengajaran hadis ini jauh lebih luas. Apa benda? Kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kat mana kita ini beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kesan daripada perkataan Sa'ad bin Mu'az ini, Umayyah tidak berani keluar dalam peperangan Badar. Sepatutnya itulah iman yang kita ada, betul kan? Kesan kita beriman melahirkan tindakan-tindakan. Umayyah tak berani pergi perang Badar, sehingga mari satu riwayat, Abu Jahal mari bagi rasuah. Abu Jahal kata, jomlah kamu orang besar sini, aku telah menyediakan seekor unta yang laju. Kalau mu berasa takut, naik balik. Otak Madiyah dapat BMW sebiji tuan-tuan, beres. Nampak ni? Dia pun keluar berperang dalam perang Badar. Sebab apa? Dia yakin unta tadi dapat menyelamatkan dirinya daripada dibunuh. Tak kala dia keluar Badar, mati tak Umayyah? Mati keras. Sebab Nabi telah berjanji akan membunuh Umayyah bin Khalaf. 2 kali hadis, tak hadis sekali, hadis ni sekali, betul-betul mati. 7 orang yang Nabi sebut dalam doanya mati belaka dalam perang Badar, dan mati mereka sangat hina tuan-tuan. Sebahagian mati di tangan Hamzah radhiyallahu anhu, sebahagian lagi mati penuh kehinaan, bukan orang yang sepatutnya bunuh Abu Jahal. Mati juga Abu Jahal. Betul kan? Siapakah pembunuh Abu Jahal? Ni homework balik cari. Siapa dapat tahu, dia hebat tuan-tuan, memberi motivasi. Kerana yang bunuh Abu Jahal ni cukup untuk memotivasikan kita, supaya kita sedar tanggungjawab membawa agama. Sehingga pada usia yang demikian, kita kena sedar agama adalah tanggungjawab kita. Bukan tua baru berasa, kena agama. Tak.
daripada kecil sampai ke mati, tak pernah ada waktu berehat, tak ada kenceng dalam memikul agama. Infiru khifafan wa thiqala. Bergeraklah kata Allah, kamu tua ke atau kamu muda. Cukup setakat ni dulu. Matahari naik, pijak orang buat masjid ni. Matahari direct kena atas meja ni. Tak boleh nak pergi dah pina putih mata kan. Jadi cukuplah hadis ni, kita dapat tengok satu pengajaran sangat besar pada kita. Produk iman terhasil melalui iman yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nombor 2, kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah tuan-tuan, bila kita jumpa satu hadis, itu adalah suatu perkara yang akan menghasilkan buahnya bila Nabi menyebut sesuatu, yakni janji. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berlaku, pasti akan berlaku. Akan terjadi, pasti akan terjadi. Maka hadis yang kita baca ni, hadis yang telah terjadi disaksikan oleh para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain. Hadis yang kita baca dulu tentang peristiwa mati tak pernah disaksikan oleh siapa masa hidup. Sebab apa? Alam ghaib. Tapi kalau kita mati hari ni, petang nanti kita akan tengok. Siapa dia? Hak mati itu sendiri. Sayangnya hak mati tak boleh balik cerita balik pada orang hidup. Maka sebab tu menuntut kita yakin bahawa perkara gaib pasti akan terjadi dengan janji daripada Allah dan Rasul. Maka mudah-mudahan perkara-perkara yang kita baca ni membawa kita dekat dan lebih rapat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan dan pengabdian yang mutlak, tidak ada syirik, tidak ada ragu, tidak ada syak. Yang demikian itulah membawa kita mendapat petunjuk dan membawa kita menuju ke syurga dengan redha Allah, dihalang daripada api neraka jahanam. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.